Ada usaha tak nak buat muafakat dua ni dengan PAS ni, UMNO PAS ni? Ada usaha tak asasnya? Saya rasa segala usaha ke arah tu adalah usaha oleh pihak yang orang kata pihak bukan di kalangan UMNO sendiri. Maknanya pihak luar lah, pihak Bersatu ataupun pihak PAS usaha untuk menghidupkan kembali ataupun usaha untuk mereka selamatkan nyawa-nyawa politik mereka. Sebab dari segi UMNO sendiri, saya menjangkakan bahawa pemimpin UMNO cukup sedar dan cukup insaf untuk bekerjasama dengan PAS ni. Kita dah serik, dah cukup serik. Sebab kita jujur, UMNO ikhlas hulurkan tangan, tapi kita bukan saja orang kata disambut dengan cara tak baik, malah kita ditikam belakang lagi. Jadi saya rasa ramai yang dah sedar tentang perkara ni dan kemungkinan untuk mewujudkan muafakat kedua, muafakat nasional yang kedua dengan mengajak UMNO, saya rasa satu usaha yang tak akan berjaya lah. Sebab kita bukan melihat benda tu tak bagus, tapi kita kena lihat apa agenda orang yang nak tubuhkan ataupun yang nak wujudkan muafakat nasional 2 ni. Sebab Bersatu pun dah mula berpecah. Jadi sebahagian dari pemimpin Bersatu yang pecah ni, dia kena cari tempat berpaut. Jadi mereka terpaksa mengutarakan hal ini supaya nanti pada raya yang akan datang, mereka masih lagi ada tempat untuk mereka bertanding ataupun ada tempat untuk mereka meneruskan kerjaya politik mereka.